Gaji RM2,400 tapi masih belum ada 10 dinar emas. Video ni khas untuk tuan puan. Sekarang ni 10 dinar dekat tangan Fad ni bernilai sekitar RM24,000. Jika tuan puan bergaji RM2,400, jumlah ni sangat-sangat sesuai. Dijadikan sebagai dana kecemasan bersamaan 10 bulan gaji. Kenapa penting? Kalau tiba-tiba hilang pekerjaan ataupun tak mampu bekerja, pendapatan utama kita terus terputus. Di sinilah fungsi dana kecemasan untuk bantu tampung hidup sementara kita bangkit semula. Tuan puan nak miliki 10 dinar ni, di Public Gold tuan puan ada dua pilihan. Yang pertama, jika ada bajet sekitar RM24,000, tuan puan boleh terus saja buat belian secara full payment dan bawa pulang emas fizikal 10 dinar ini. Pilihan yang kedua, kalau belum mampu beli sekaligus, jangan risau. Simpan sikit-sikit secara konsisten dalam akaun emas Gap Public Gold. Pakar kewangan sarankan simpan sekurang-kurangnya 10% daripada gaji setiap bulan. Bila dah cukup 42.5 gram, dalam akaun Gap, boleh tukarkan kepada emas fizikal seperti ini. 10 dinar ni tuan puan bukan sekadar dana kecemasan, tapi juga boleh dijadikan sebagai dana haji, deposit rumah, dana pendidikan anak-anak ataupun simpanan jangka masa panjang yang selamat dan stabil. Jadi bagi tuan puan yang berminat untuk mulakan simpanan emas dan dapatkan 10 dinar ni, boleh terus saja daftar akaun emas secara percuma. Klik link di bio, nanti Fad akan bantu tuan puan dengan sebaiknya. Teruskan follow Fad untuk dapatkan lebih banyak ilmu simpanan emas dan juga kewangan. Semoga bermanfaat.